Apa? Aduh, berseparnya bengkel abiti saya ni. Paku nasku bersepar dekat lantai. Bawah meja pun ada. Aduh, sakit dengan saya. Nak masuk tak mau pula. Assalamualaikum, cikgu buat apa tu? Dengan kemar bengkel abiti ni, paku nasku bersepar dekat lantai. Ih, saya. Kan produk terbaru kami, Feragrab, inovasi keselamatan bengkel. Benda tu. Ni adalah untuk selesaikan masalah cikgu. Cikgu cubalah lalukan Feragrab ni dekat atas paku-paku tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Departemen ingin menyampaikan hasil projek kami iaitu Feragrab, inovasi keselamatan bengkel. Dinamakan Feragrab. Feragrab berasal dari perkataan ferum iaitu istilah Latin untuk besi. Grab bermaksud menangkap atau mencekam. Jadi Feragrab tidak ada menangkap besi. Hal utama pembinaan Feragrab. Pertama, papan lapis. Kedua, roda terpakai. Ketiga, batang mop. Dan yang paling penting sekali, magnet berkuasa tinggi. Ciri-ciri utama Feragrab: menggunakan sistem magnetik berkuasa, mudah digunakan oleh murid dan guru, tidak menggunakan tenaga elektrik. Ujian Feragrab sudah diuji di bawah meja, celahan almari dan di lantai terbuka. Kadar kejayaan Feragrab: bawah meja 95%, celahan almari 88%, lantai terbuka 97%. Kenapa tak 100%? Kerana Feragrab diuji dalam satu tarikan sahaja. Jika mahu 100%, haruslah digunakan dengan tarikan ulangan. Feragrab